project. Freaky girl under the sheets. Don't you love when things start slowing down? I know you got me, baby. Pagi yang cerah dan pagi yang mengembirakan Ama. Kita edit video dulu. Edit video apa yang kita nak kena edit, video apa yang kita nak kena upload. Banyak jugalah kena upload ni. Ada penjenayah. Ada polis. Assalamualaikum polis. Wow, cantik kan? Cantik kan PC saya? Kau ni nak kena ni. Amazing. Jom kita keluar. Jom. Sekejap. Macam ada something lah tak kena tadi. Wow, ni video yang ke-100. Kalau video saya dah 99. Kalau saya upload video ni dah jadi 100. Wow, best ni. Tapi kaya ke? Kaya. Dia dah kaya dah. Jom. Kaya nampak? Jom turun. Aish. Kita kena fikir kita nak buat video apa hari ni. Sebab kita tak tahu nak buat video apa. Dan mana Fayat? Kesimpulannya mana Fayat? Kita jalan-jalan dulu lah. Kita tenangkan diri dahulu. Aduh, hai. Okay. Kita pergi cari Kita pergi cari kopi dulu lah. Sebab kan dah alamak, terlupalah puasa. Jomlah kita pergi baca buku dulu. Mana orang yang jaga buku tu Ada ke? Takpelah, kita baca buku je lah. Okay, kita kena belajar tentang sejarah ni. Sejarah yang teruk Kalau tak sejarah empty. Siapa lah yang teruk ni? Okay, kita buat dulu. Okay. Jadi okay. Dah habis membaca. Yes. Dah baca. Tolong, kau ada buntung. Astaghfirullah. Ni ke pekerja bank ya? Ni ke pekerja library ya? Tak. Betul mana dia? Saya nak pinjam buku ni. Saya nak pinjam buku. Aku kaya. Tak, masalahnya aku nak pinjam buku woi. Cepat sikit lah aku nak buku. Tak apa lah. Tak apa kau. Kau lah kaya. Memanglah. Kita aku mana. Tak apa. Kita kena bersabar pada bulan puasa ni. Ni kereta kita dah jumpa. Kita dah keluar polis dari tadi lagi. Aish. Kita nak buat video apa ni? Sekejap. Kita pergi kat pekerja buku ni dulu lah. Tengok apa yang kita boleh tengok. Cik. Saya nak kerja ni. Boleh? Okay. Yes. Kita hanya boleh. Dia owner ke? Dia mesti owner kan? Takkan dia tak owner kot. Sebab dia kaya. Betul ke awak owner dia kat sini? Oh, betul. Okay, jom pinjam buku lah. Kita ambil buku konten kereta. Okay. Saya pinjam tau. Nanti saya bagi balik ya. Okay, yes. Kita pinjam buku. Let's go. Jom pergi dekat. Jom pergi rumah. Kita baca. Kita baca buku ni sampai habis. Itu nanti baru kita tengok kita nak buat cerita apa.
Oh. Ya. Ush. Itu Fayyad kan? Tu Fayyad. Tak apalah. Kita pergi dulu. Fayyad dekat sana. Masuk. Tutup pintu. Setahun kita membaca buku ni. Akhirnya kita dah tahu kita nak baca buku. Kita dah tahu dah kita nak buat apa. Kita akan buat video ke 100. Yeay. Kita dah sampai video yang ke 100. Okey. Jom kita buat. Mampu membuat video. Okey. Dah habis dah pun. Yes, kita dah habis. Amal boleh masuk ke? Okey. Boleh. Masuklah. Masuk. Jemput masuk. Tengah dengar apa tu? Saya tak percaya kan? Hai. Kalau dah ada 1K subscriber. Tak apa. Kita kena baca buku ni banyak-banyak. Sampailah kita boleh menjadi YouTuber yang terbaik. Fayyad. Nak buat apa ni Fayyad? Nak buat apa? Sekejap kita call Afif. Assalamualaikum Afif. Apa? Ada nak join? Nak buat video sekali? Boleh. Siapa kata tak boleh? Boleh. Mana dia? Dekat luar Okey. Kita angkat tingkap dulu lah. Tu dia kereta warna biru. Kereta warna biru kan favourite dia. Assalamualaikum Dajen. Awak Dajen kan? Ama. Ya. Masuklah. Jemput masuk. Kita Ama. Long no see ya. Lama tak jumpa ya. Tak apa. Kita kan. Alhamdulillah. Okay, masuk. Masuk. Jemput duduk. Wish. Meriah ni hari ni. Jom. Ya. Kita main game dululah. Hai. Ni Fayyad. Ramai orang meriah ni. Hai. Cut Annie. Nak buat apa Pusing lah. Kemas. Jom kita kemas. Wow, it's beautiful. Terima kasih. Okay. Jom kita upload video yang ke 100. Yes, kita dah boleh upload. Mudah-mudahan dengan video ni kita boleh dapat 600 subscriber. Dah lah. Jom kita tidur. Tidur. Semua joget nampak. Jom tidurlah. Selamat malam.